Okay, video sebelum ni aku ada unboxing Adidas Yeezy Boost 350 Cream White dan ada macam-macam jenis komen yang aku dah baca. Ada yang cakap kasut ni susah nak jaga lah, ada yang cakap mahalnya lah, ada yang cakap aku dah jumpa kasut yang sesuai untuk bawa pergi masjid lah. Jap, kenapa aku nak kena pakai kasut untuk pergi masjid, bro? Aku nak cerita pasal t-shirt yang kita orang beli yang berharga RM3,000. Gila apa t-shirt harga RM3,000? Okay, jap. Kita orang beli t-shirt Supreme yang berharga RM3,000. Seriously? No, sebenarnya ini adalah the fake Supreme. Sebab apa fake? The size of logo is quite big dan dia punya print quality agak shining sikit. Dan kalau kita tengok dekat atas ni, dah kenapa colour biru. Dan juga of course tak ada tag Supreme dekat bahagian dalam dia ni. Sorry for the clickbait title. Sebenarnya bulan lepas masa kita orang pergi ke Japan, kita orang ada singgah Supreme Store di Harajuku. Ada juga yang kita orang singgah di kedai reseller yang menjual t-shirt Supreme. Yes, of course, harga baju tu lebih kurang RM3,000. Korang bayangkan harga t-shirt sehelai RM3,000. Abstract ni 60 macam tu. Tapi nice design abstract ni. Kepada anda yang minat Supreme, korang mestilah tahu kenapa baju Supreme sebegitu mahal. This is fake one, guys. Untuk pengetahuan anda, kita orang tak adalah mampu untuk beli t-shirt yang berharga RM3,000 tu. Bukan sekarang lah kot, belum lagi. Okay, kepada anda yang ada cadangan barang-barang apa yang sesuai untuk kita orang unboxing selepas ni, boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel Videli, sila subscribe sekarang. Jumpa lagi in the next video.